Assalamualaikum, salam renta alam kepada anda semua yang melihat UTT Cikgu. Kali ini Cikgu bawa ke tempat mungkin orang tak berapa tahu sangat, tapi Cikgu percaya apa yang Cikgu ingin beritahu di sini. Cikgu bersama di dalam sebuah makam yang terkenal dengan namanya dan sosoknya ialah Maulana Muqarrabin. Kalau anda ingin tahu, Maulana Muqarrabin ini adalah salah seorang alim ulama ataupun ahli sufi yang mengislamkan penduduk-penduduk di Kuala Kelawang dan Jerbu. Dikatakan makam yang berada di dalam kuil Cina ini dan dikelilingi oleh pokok-pokok ratusan tahun ini, bersama dengan isteri tercinta. Kalau saya lihat, inilah makamnya. Tapi saya agak kecewa sedikit kerana biasalah akan ada pemujaan-pemujaan yang dibuat oleh kaum-kaum tertentu, dan mungkin mereka pun ingin kekaramahan dan keberkahan ahli sufi tersebut. Maulana Muqarrabin juga dimakamkan di sini bersama dengan arwah isterinya di sana. Dan dikatakan arwah isterinya ialah keturunan Wali Song. Kalau anda melihat di sini, anda boleh hadiahkan yang ada di sini Al-Fatihah Maulana Muqarrabin dan juga isteri. Bismillahirrahmanirrahim.